Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bertemu kita kembali di channel Amran Lens. Hari ni abang nak buat vlogging lah. Kita nak try vlogging dengan kamera baru DJI Osmo Action 5 Pro. Wow. Dengan menggunakan DJI Mini Mic. Abang punya tas sekarang nak pergi kerja. Bismillah. Jentera yang abang gunakan sekarang, korang tahu jentera apa ni? Ini baru restore guys. Baru restore Tutti King satu masa dulu, Yamaha SS 110 Sport tahun 1994 guys. 30 tahun lebih masih lagi berada di atas jalan raya. Jom kita try. Bismillah. Motor ni suspension semua dah tukar, banyak lagi lah, memang banyak lah. Tapi abang tak gunakan, kata apa, parts original full tak gunakan full. Sebab part original dia kalau full restore, aku rasa lebih pada value dia sekarang lah. So sekarang ni beli motor ni pun murah, atas tangan seseorang order. Memang tak banyak masalah enjin. Nasib baiklah bila restore tak banyak masalah enjin. Lepas tu bila abang punya modal buat benda ni semua 1000 lebih je, 1000 lebih sikit je. Tapi inilah hasil dia. Cun kan, engine smooth guys. Hari tu lari 110 tak ada masalah. 1.2 alhamdulillah boleh. Tapi orang kata buat apa nak ada laju. Cuma next service rasanya abang nak tukar clutch plate dia. Sebab waktu abang buka engine tu ni, tak buka full lah, buka bahagian clutch kan, boleh nampak dia punya ni, dia punya clutch tu dah makan. By the way, abang nak test ni mic ni. Ok tak DJI mic dengan DJI Camera Action 5 ni? Mantap. Bagi yang baik. Best dia motor ni bila dia auto clutch kan. Bila kita buat clutch macam clutch basah boleh, macam lepas macam ni ada gear pun tak ada masalah. Ada gear Semalam tai pusam Semalam tai pusam. Apa ni, apa tu, diorang berarak jalan kaki semalam. Malam maksudnya, malam tadi kan. Sebab ada kemah-kemah tu. Tukar pump baru, meter baru. Mula-mula dia okey. Waktu meter baru dengan pump lama tu dia okey. Lepas tu bila meter dia tak hidup, abang ingat pump lama problem abang tukar pump baru, sama juga. So tak tahulah sama ada meter baru ni yang problem ataupun pump baru tu yang problem.
rasanya meter ni. Sebab meter ni bukan meter genuine lah, bukan original. Signal semua hidup ah, cuma sebelum ni signal dia ada bunyi beep beep beep. Aduh, annoying juga ah, walaupun dia rare. Jadi abang buka benda tu. Sekarang ni signal hidup cuma tak ada indikator ah. Sebab tu lah motor lama kenapa ada signal beep, sebab indikator kat sini tak ada. Jadi kita boleh tahu signal tu hidup dengan bunyi beep tadi. Bagus juga. Pun best Kalau korang tengok guys, abang ada buat video untuk restore. Abang buat episod lah. Ada episod untuk restore motor ni. Lebih pada 10 episod sebab abang tak buat panjang-panjang video tu, abang buat pendek-pendek. Jadi buat part by part. Korang boleh tengok lah kat situ perjalanan motor ni daripada mula-mula abang ambil sampai abang dapat. Perjalanan hantar nak ke tempat kerja ni lebih kurang dalam 20 minit juga sebenarnya. Daripada Jalan Ipoh ke Danau Toka Setapak. Ikut shortcut lah, ikutkan belakang. Dekat leher neck mount. Buat neck mount je, tak letak dekat helmet. Tapi kalau strap tu abang tak pakai lah. Nanti kalau kau rasa video ni cun, abang letak link lah dekat bawah apa yang abang pakai tu. Abang tahu korang nak cuba kan, description dia dekat bawah nanti. Daripada mounting dia, mic dia, dengan kamera dia. Sebab tu abang buat video ni untuk testing lah. Sebab dulu abang ada pakai GoPro. Last abang pakai Hero 8 lah. Ingat nak ambil Hero 9 ataupun 10, tapi tak banyak beza kan waktu tu. So sekarang dah keluar Hero apa dah, Hero 12 kan, Hero 13. Macam DJI ni pula, ini dia punya level dah macam GoPro 12 tu. DJI 5 ni. Lepas tu sekarang keluar yang terbaru DJI 6 lah. Yang itu abang tengok jauh beza dengan DJI 5 ni abang. 5 lah. Kalau kita bawa buat motor vlogging ni confirm lah angin ada. Sebab tu abang pakai mic ni pun dia ada cat fur ni untuk kita panggil apa tu, kurangkan noise. Tapi tak banyak lagi setting abang belajar ni, baru je. So kalau korang pun pakai benda yang sama, bolehlah share kat abang apa yang korang buat. Sampai sini kita ambil masuk kat jalan besar ni. Kita nak masuk jalan Gombak.
lah, sebab dia banyak. Abang dah buat description barang-barang motor ni dekat yang apa, abang buat projek restoration. Dekat situ semua ada. Apa barang yang abang tukar kat motor ni, abang letak kat sana. Sebab bila abang tengok, abang kaji-kaji kan, rupanya banyak lagi motor ni. Dia macam selain pada orang restore RSX kan, Yamaha Sport 100, Yamaha Sport 110, ni semua yang rare-rare sekarang ni. Orang dah start restore balik. Sebab banyak juga orang-orang pakai. Biasanya orang-orang yang dah berumur macam abang ni kan, tapi dia orang pakai tak restore. Sayang lah kan. Mungkin one of the reason ingat susah nak restore ke, sebenarnya spare part dia, spare part lokal pun, spare part murah pun berlambak dan boleh pakai. Sebab ramai orang ingat bila nak restore tu, kos tinggi. Memang betul. Kalau korang pakai barang all genuine, abang rasa RM5,000 pun tak cukup. RM5,000 pun tak cukup. So dia dah melebihi value bike ni sekarang. Sebab bike ni tak ada value macam orang kata RSX tu pun. Kalau korang setuju dengan abang, RSX tu korang beli berpuluh-puluh ribu ke ratus-ratus ribu ke, kalau dia hilang, according to the, orang kata apa, insurans dia, value dia tetap sama dengan harga dia yang dahulu. Dah tak boleh lebih. Tak boleh lebih pada harga tu. Maksudnya example lah, beli RSX RM80,000, baiknya fully restore lah kan, NOS ke apa ke. Tapi bila kita bukan nak dia hilang lah, bila dia hilang ataupun kemalangan ke apa ke, ada insurans dan sebagainya kan, nak cover claim insurans balik, dia akan bayar ikut value semasa. Korang rasa dia akan bayar RM80,000 ke, RM70,000 atau RM60,000 ataupun RM50,000? Tak. So kalau setakat restore nak pakai, abang rasa part-part lokal yang memang boleh pakai pun okey juga. Contohnya dah terbukti sekarang yang abang pakai ni. Ini sebenarnya bukan baru sangat restore, dah 3 bulan ni. Alhamdulillah. Cuma benda tu je yang tak okey. Orang kata apa, meter minyak je yang tak okey, lain semua okey. Cakap pasal meter minyak ni, kita nak isi minyak ni guys. Tadi abang tengok tank dia minyak separuh je. Ini motor lama ni tank kecil, 4 liter lebih tank dia. Lepas tu minyak kuat kan. Ni kalau buang berah-berah minyak kuat lah. Tapi satu benda yang abang puas hati, motor ni, kalau abang boleh nampak dekat side mirror, asap tak ada bro. Memang duty pump dia abang servis kau-kau lah. Exhaust dia, asap tak ada bro. Si minyak tu bro. Sambung. Rotor grip ni dah tukar Yamaha. Sedang lah Yamaha modern dia rotor grip original. Benda-benda original yang murah tu abang tukar lah, yang boleh affordable orang kata kan, boleh dibeli tu. Ni side mirror ni pun nanti nak tukar lah. Nak tukar yang apa tau, side mirror daun orang panggil 125Z. Tu kecil, cantik. Sebab ni limited lah, sebelah je. Bukan tak okey side mirror ni, tapi sebelah je. Ni side mirror recycle. Pakai lagi, tapi itulah, orang kata tak pick up lah. Melerik dulu baru nak pergi kan. Itu beza kelas dan nipis.
pun baru lah, tukar tayar baru dulu. Sampai mana ni Danau Kota pagi yang indah hari Sabtu. Nanti kita tengok sama-sama. Abang tak dapat tengok video ni sekarang. Nak tahu pasal bunyi je, bunyi angin. Sebab waktu abang pakai GoPro, abang nak beli mic, extension mic. Korang tahu tak, GoPro ni ini kelebihan dan kekurangan lah. Kalau GoPro dulu nak beli mic, dia kena ada satu transmitter yang besar gedabak. Tapi sekarang DJI ni, kalau kau pakai action camera, DJI mini, dia tak payah pakai transmitter, terus connect. Wow, betul-betul heaven lah. Itu yang abang, orang kata betul-betul puas hati lah. Dia ada, DJI ni ada transmitter dia. Kalau macam kau nak guna dekat handphone kan, bukan kamera, dia punya mic tu nak guna kat handphone, kena pakai transmitter. Tapi kalau korang guna action camera macam Action 5 ni, Action 6 ni, direct connect mic tu. Itu yang best dia. So lightweight lah. Hanya mic kecil tu dengan korang punya kamera. GoPro, tak tahulah GoPro terbaru ni boleh ke tak. Abang dulu fed up beli GoPro 8, member beli GoPro 9, GoPro 10. Sama je isu dia. Nak beli dia punya mic, kau beli dia punya transmitter je dekat 400 baik. Lepas tu mic murah boleh pakai. Nak connecting mic dengan kamera tu, dia punya transmitter tu yang mahal. Tapi mic apa-apa boleh pakai. Waduh, dia punya cousin dah sampai dulu lah. Mantap dia. Assalamualaikum saudara. Kerja ke? Esok lain kerja. Dia kerja esok. Korang boleh hantar dia bang? Sebab lain kerja esok. Cakap Mamat lah. Sebab tadi
Semalam dah cakap Ahmad, besok tak tahu. Mana ni kerja? Turun kerja? Okay guys, itu saja vlog abang pada pagi ini. Motor vlog. Baru nak try motor vlog kan. Sebab apa? Sebab kamera. Okay, terima kasih kerana bersama dengan celoteh abang membawa Gentra Y110SS di pagi-pagi ni, pagi-hari. Ni sebenarnya abang punya adik, tadi cousin dia tu, sepupu hantar pergi kerja kan, sama-sama kerja part time anak-anak. Ini very noise so hopefully we can hear it very clear. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe Amran Channel jika anda suka video-video